Apa yang nanti? Aku dah kata dah, tak mau pergi, tak mau bila ada dia. Dia pasal aku dapat. Ya, kat sini kau. Hei, cik. Aduh, apa? Awak nak buat applause macam ni. 2-3 macam pun dah. Ni, Tarbui. Oh, tengok muka hang semua. Muka ni pula ni masalah. Hang semua ni yang tengok. Apa dia ni? Baca. Awak nak tahu di mana? Salam satu Malaysia. Tu adikku pun tahu. Bagus ya. Nombor 3 ni. Hang ingat aku baca lah. Puan aku. Kalau dah balik tu aku dah tahu dah. Salam satu Malaysia dalam bahasa India. Aku tak boleh. Ini nombor 3 ni. Hang ingat aku. Jika Malaysia. Salam satu Malaysia dalam bahasa Cina. Betul ya. Zat, jangan duk mampu sangat. Ni, jangan duk galut apa yang sangat kipis dia. Ni lah masalah ni. Aku nak paksa aku pergi kempen satu Malaysia. Loh, ni duk kata paksa tu pasal apa? Bagus dah pergi kipis. Banyak nanti dapat kat sana. Dan aku 2 kali dah pergi kan. 2 kali dah pergi? Tahun lepas aku pergi. Baru punya kempen tahun ni aku nak pergi depan long tak ada hari lah. Jangan puji. Kalau ambil sana macam-macam dia dapat. Dapat orang kata apa saja visi yang keadaan nak salurkan daripada kempen tu lah. Kita pergi kerja. Ni aku nak tanya. Sebelum ni ambil kempen sebelum ni ambil dah kan. Apa dapat? Ni dia ni. Baju free tahun lepas. Itulah betul tu. Bila ambil kempen dia orang nak baju free makan free. Tak bagus macam tu. Tak boleh. Ni. Okeylah, ni baju lah. Memang baju dapat free pun. Apa yang dapat yang belajar lah. Aku ingat aku lah masa pergi jalan-jalan tu pun nampak apa ni? Kat tembok, kat tiang elektrik apa semua, kat dinding itu apa? Satu Malaysia. Kan? Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Betul. Tengok kemahan. Tapi, faham tak tu dia? Tak faham. Tu tak betul. Bila kita dah tahu apa tu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, kita jadi macam tak ambil berat apa isi dalam tu. Kena faham maksud sirat dia, Ji. Awak, dekat ni awak, ada apa ni apa? Rakyat didahulukan dengan pencapaian diutamakan kan? Ada maksud tak? Ada lah maksud, Ji. Kalau tidak dia tak boleh sebut lah macam tu. Maksud tak? Maksud dia, kalau apa-apa saja jadi kat kau kita ni, rakyat mesti didahulukan. Contohlah macam baru ni yang jadi bila RTM Metro keluar duk wawancara pasal banjir berlaku kat Kedah tu, kat Ustaz tu. Ni semua menteri-menteri pakai kalut dia bagi semua kan. Segala ayam mineral lah, apa kuih lah, biskut lah. Bagus lah macam tu. Pakat tolong-tolong, tak kira bangsa, tak kira agama. Betul. Ni hak yang apa? Pencapaian diutamakan. Tu susah nak sebut jadi dalam. Kita dah utamakan dah pencapaian rakyat. Contoh dah, kalau orang-orang kampung kita ni ada yang lepas SPM tu orang kata nak pergi nak sambung lagi pergi, tapi tak mampu je. Tak. Right, apa ni? Negara kita, kerajaan kita sediakan kampung bidaman untuk pendidikan. Betul ni? Tu yang ada PTPTN semua. Bukan betul apa. Kerajaan bantu kita capai impian kita ni. Dengan secara tak langsung dia juga bantu atau menjana sosioekonomi negara kita ni. Ui, bagus. Tapi kan aku tahun lepas kan dia punya slogan kan tu tahu ni dia tambah satu Malaysia bangsa berbudaya. Yang bangsa aku tahu kan Melayu, Cina, India, Hindu, Muru, Kadazan, segala Portugis kat Melaka apa siap masuk sekali kan. Bagus. Aku tahu. Tapi hak budaya ni aku tak tahu je. Tak apa, dia ni bukan apa, dia cuma nak perhalus sikit dia lagi. Bangsa berbudaya ni, okey. Dah kita ambil yang senang lah. Bangsa dah tahu dah apa, berbudaya ni tak. Dia daripada apa tu, nak sebut kelas dia sikit, perkataan dasar dia tu budaya lah. Cantuman daripada 2 perkataan, budi dan daya. Budi tu dia bermaksud lembut dan halus. Lembut dan halus. Mana kalau daya tu pula ni lah, daya tenaga, daya kreativiti, daya inovatif. Bila cantuman ni, budi dan daya ni, maka tentulah satu budaya. Cik, tak usah duk kelentong okey? Apa bukan kelentong pula? Bukan kelentong. Ni dah orang dah tulis dah dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau aku kelentong, kamus tu lah kelentong apa? Berkui. Ni, tak pula tanya lagi ni. Apa? Dalam budaya kita dah apa? Okey. Bagus, hang tanya waktu tu maksud dia hang nak faham. Okey, aku nak beri semangat sebab aku masuk. Okey. DEB hang tahu dia? DEB. Dasar ekonomi baru. Bagus. Tepat. Okey. Okey, lah DKK macam gua. Apa dia? Darah Keturunan Kedah. Darah Keturunan Kedah. Betul yang tu betul. Lah DKK yang sebut tu tapi bukan dia. DKK tu maksud dia D tu untuk dasar. K tu pula untuk kebudayaan. K lagi satu untuk kebangsaan.
kebudayaan kebangsaan. Bagus. Apa itu? Jangan lupa. Ni tanya. Tu sebut pun susah ni. Maksud dah apa yang ada dalam tu? Cerita macam Kalau nak cerita hari ni berapa bulan? Hari ni 17 bulan. Sampai 19 hari bulan pun tak habis pun nak cerita kat Tapi dia ada, kita ambil lah yang penting antara dasar utama dia. Okey, agama Islam menjadi dasar dan teras kepada DKK ni. Maksud dia agama Islam ni dah jadi agama rasmi negara kita ni. Tapi kalau ada budaya asing dekat rantau ni diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Malaysia kita ni, boleh digunakan sekiranya tidak bukan agama Islam. Contoh dia. Ada contoh? Abang tengok bila perayaan apa tahun baru Cina. Okey, tengok ada main tarian singa apa semua, naga apa ada sekali kan. Okey. Tak boleh pipi kat dia kata. Aku Nabi cakap cara baik, cara hormat dia. Contoh macam ni nasihat lah, jangan gelut sangat. Semangat. Contoh dia tengok dia. Wah, Abang, lu punya singa, wah banyak kulit kok. Merah cantik kok. Tak, maksud dia kena puji. Kena puji. Macam kita juga. Kita pun ada orang kata budaya kita sendiri. Macam kita orang Islam, bangsa Melayu ni, bila main ma'al hijrah, bukan ma'al hijrah, apa tu? Maulidur Rasul. Pandai tak? Bila Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Bila Maulidur Rasul, kita buat barakat. Sampai barakat itu kita duduk berzikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apa sedap lah. Aku bukan sedap kan. Tapi bila kita tu, orang-orang bangsa-bangsa lain pun tak boleh kata kat kita. Alah, lu orang banyak bising kau. Buat punya anak orang pagi mau tidur pun banyak kacau. Isu ada lagi-lagi banyak kerja. Abang siapa kata lu kayak nak hantam kau dah pergi? Abang Abang aku marah ni. Abang hantam. Macam juga kalau kita pergi kata ke orang lain, bangsa lain, kita kena hormati. Saling faham apa dah nak sebut pun gelap lagi dah. Benda cakap panjang lebar sampai ke sana. Benda ni penting. Penting. Malaysia kita ni aman, damai, sentosa. Dah nak boleh cakap ni kau tak penting tak cakap. Inilah salah orang Melayu kita. Macam salah juga contoh orang kata contoh tak bagus bangsa Malaysia kita. Bila aman damai macam ni kita selalu lupa. Kita selalu alpa. Kita tak sedar. Tapi esok bila orang kata dah kalut main, bila perang, bila bergaduh sesama negeri, baru kalut nak serbu sana, serbu sini. Tak bagus macam tu, cik. Kita tengok negara jiran kita tu, ada banyak yang orang kata pergolakan kerajaan pun terjadi. Ni ambil duit. Betul. Kalau kita ambil jom sikit kat belah rantau Asia tu, sesama bangsa pun berperang, hantar peluru berbandu, tembak-tembak, bunuh-bunuh. Nak jadi macam tu. Tak mau. Tahu orang tak mau. Sebab tu bila bapak orang semua hampir kempen, hampir dengar supaya mesej kerajaan pasal satu Malaysia ni orang kata sampai. Aku pasal cuci tangan. Bukan nak marah tapi bila aku cakap ini aku kena tegas sikit. Kalau tidak duk buat melawak tak ketua halal tu lah. Kalau pasal semangat nak pergi kempen ni. Sebelum kita pergi kempen, bagi bukti kita benda hang cakap ni penting tak? Abang Mazat aku lagi antara bukti tak percaya. Awak sampai kesel tak percaya je. Awak tu. Perpaduan ni orang kata bukan law ni baru buat. Bukan law tu dulu. Zaman Rasulullah sendiri. Zaman Rasulullah lagi pun tak ada dah. Contoh lagi. Rasulullah sendiri pada bersabda al-mu'minul kalbunya yashuddu ba'du. Hadis ni nak abang mai kat kita bahawasanya manusia ni ibaratkan seperti ikatan bata pada tiang bangunan. Semakin kukuh ikatan bata tu, semakin kukuh sesebuah bangunan tu. Tapi aku tak percaya lagi. Awak tak ada kena mana ikatan bata, bata apa semua ikatan tiang tak ada kena. Awak tak ada kena. Fikir dulu sebelum cakap. Dari sini kita boleh adaptasikan warga Malaysia kita ni. Tengok bangsa Malaysia kita ada banyak macam kata Cina, Melayu, India. Kalau dan ini lagi tu lah. Kalau semua ni bergabung tenaga orang kata insya-Allah asas perpaduan daripada tunjang lagi tu dapat diperkukuhkan lagi, dapat dikuatkan lagi. Ni sampai anasir-anasir yang jahat dengki kat kita sama ni bertakut nak pecah belahkan negara kita. Betul, tak nampak ni. Masa apa marah? Tunggu sat di sini lah. Tarik atas ni nampak macam ni. Hang bagus. Hang memang aku tak hebat nak orang ni. Bangga orang hang ni. Kalau aku bagus, aku nak hang pun jadi bagus.
Apa yang aku habaq kat hang ni, bagi tahu kat kawan-kawan hang kat luar sana tu yang duk pergi borak kat kedai kopi daripada borak kosong, baik borak pasal satu Malaysia bangsa budaya ni. Sekurang-kurangnya hang belajar sikit apa dia tu bangsa budaya tu. Satu Malaysia. Boleh pandang-pandang, pegang-pegang, duduk jarang-jarang. Macam yang boleh lawak ni ni. Mahir. Jaga. Macam mana ni? Ish. Nak pegang tak? Tak ada. Macam mana? Puan yang duduk kursi kampung, cari apa? Tongkat lu. Apa duduk kat sini? Tak. Sakit ni, pegang ni, kampung. Tak. Terbunyi. Awak dah orang ni je. Ni, baju hang mana? Ni bukan baju. Hello, hang. Macam kamu baju. Nampak belum? Ni, awak. Ni lah. Orang kita. Janji tempat ni, duduk tempat ni. Bila nak baju? Ni, bangunan kat Malaysia ni, cakap lagi ni. Ni, tak ada bui. Duk cakap, bangunan cakap lagi, dah cakap, semua duk cakap kan. Ni. Dari dulu background ni, duk geret. Buruk ni juga kan. Jawab. Jangan tak jawab. Jangan kata kat dia. Ni, aku bukan saja-saja nak jaga geret ni. Mesti apa? Geret ni lah budaya aku bersuka. Ni, patut cakap. Ni, aku duk kayu bersuka. Sihat pun dah. Bijak, tolong beritahu dah. Tapi nak sampai kan. Bagus itu sihat lah. Tapi esok ni bila nak pergi numpak bakal mak mentua hang bawa ni basikal ni kita. Makcik, saya ni kereta tak ada, basikal ada. Nanti sihat anak makcik sebut tempat makcik lepas batu. Jangan kat dia ni ada bawah dah tak apa. Aku main kono. Ni isu kadang nak nikah. Aku belilah proton. Tak ada awak ya. Aku beli proton Inspira bagi dia. Bagus. Ada apa pasal? Dah lambat dah. Dia tadi handuk kata lambat dah. Ustaz marah apa ni? Ni aku duduk layan apa aku boleh buat. Malam ni kita ada borak. Yo, betul ni. Cepat. Oi, malam ni ada borak. Ya, aku nak pergi ni. Ni hang suara aku pun tak tukar baju tak kami borak. Wah, dah lambat. Naik dengan aku lah. Naik dengan hang jadi ni. Naik dengan ni. Boleh ke ni? Boleh ni. Terkilim ni aku baru lepas makan. Tapi hang rotek habis tak ini ni. Rotek tak ada lagi. Cermat lagi nak datang ni. Jom. Tanya apa nak jangan. Ni tak dua kat mana ni? Depan boleh buat tu. Depan boleh. Ui, dengan bendera semua. Ni memang semangat. Aku bantu main ni. Okey, penuh. Okey. Ui. Boleh. Tak. Wih, pergi sini sama. Apa dia nak geret? Aku nak tak pernah. Cik. Antara tengok dalam lagu aku. Ni, merah tu. Awak lah tu. Rasa hang muat tak kalau dalam tu? Tak muat. Ni, kalau dah tahu tak muat, hang tolak lah ni. Cik. Balik boleh tak tak ni. Cepat laju sikit. Laju. Shot.
demokrasi, ai bukti rakyat berintegriti. Salam satu Malaysia, wadah pertama, Melayu ITM, kini menjelma. Satu Malaysia, tema bersama, bangsa budaya itu yang utama. Seni warisan di hati di teman, ada tradisi menjadi keramat. Hasan dendam kesumat, mencorak hidup aman selamat. Salam satu Malaysia, wadah pertama, Melayu ITM, kini menjelma. Satu Malaysia, tema bersama, bangsa budaya itu yang utama. Semua hidup pelbagai bangsa, tolong menolong sudah biasa. Negara sehat pemakin nusa, ceria hidup aman selesa. Satu Malaysia, wadah pertama, Melayu ITM, kini menjelma. Satu Malaysia, tema bersama, bangsa budaya itu yang utama. Makan lobak, air bunga raya, kemegahan Malaysia berjaya. Tegak di bawah rakyat seraya, kita dijunjung ke puncak jaya. Salam satu Malaysia, wadah pertama, Melayu ITM, kini menjelma. Satu Malaysia, tema bersama, bangsa budaya itu yang utama. Pemimpin seru, rakyat bersatu, orang kaya sama dibantu. Perpaduan bertambah mutu, era tua penyatuan hidup. Salam satu Malaysia, wadah pertama, Melayu ITM, kini menjelma. Satu Malaysia, tema bersama, bangsa budaya itu yang utama. Dalam berbunyi tak kira